perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dengan Malaysia yang telah pun ditandatangani oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya membaca ada komentar-komentar, pandangan-pandangan yang diberikan dari orang yang sangat arif dan faham tentang perundangan. Saya tidak membacanya daripada orang yang ekonomi semata-mata, sebab dalam perjanjian itu yang paling penting kita memahami tentang klausa-klausa undang-undang mengikut pemahaman yang tepat supaya kita dapat melihat mudarat dan manfaat tentang perjanjian itu. Saya sebenarnya memberikan pandangan ini bila tengok di luar sana macam-macam pandangan, maka saya mintalah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri yang mana wataknya, kepimpinannya yang bertaraf dunia ini, supaya tunjukkan keberanian. Bagi saya tidak ada masalah, sebab seorang pemimpin yang bertaraf dunia, dia sentiasa berani dan ikhlas membawa negara ke arah yang lebih baik. Jadi saya meminta supaya Perdana Menteri dengan penuh jujur, dengan penuh ikhlas demi negara, sebab beliau mengatakan Perdana Menteri ini datang dan pergi, negara akan kekal. Jadi demi negara, saya minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa butir-butir perjanjian perdagangan yang telah beliau tangani bersama Trump baru-baru ini ke Parlimen untuk dibahaskan dengan lumat, sebab bagi saya Parlimen adalah satu dewan yang sangat berotoriti memastikan negara dalam keadaan sehat dan tidak ada mana-mana kuasa untuk mencerobohi kedaulatan negara itu sendiri. Jadi ini bagi saya sangat tepat, sangat baik keadaan jika sekiranya Perdana Menteri membawa butir-butir perjanjian tersebut di dalam Parlimen untuk dibahaskan dengan lumat. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya juga melihat bahawa tafsiran-tafsiran Tengku Zafrul berkaitan dengan klausa-klausa yang wujud dalam perjanjian tersebut. Pertama sekali, adakah Tengku Zafrul ini orang yang berotoriti untuk mentafsirkan setiap istilah-istilah, kehendak-kehendak dalam perjanjian itu? Saya tidak melihat beliau orang yang berotoriti. Memanglah beliau seorang menteri, tapi beliau bukan seorang yang berotoriti. Ini persoalan saya. Sekiranya berlaku apa-apa sahaja keadaan yang tidak sihat dalam perjanjian itu, adakah perjanjian itu akan merujuk kepada tafsiran Tengku Zafrul? Ini yang saya nak tanya. Adakah Amerika dan negara kita bila berlaku suasana yang tidak sihat itu akan merujuk, akan memuktamadkan tafsiran yang telah dibuat oleh Tengku Zafrul? Saya berpandangan tidak. Amerika tidak akan merujuk kepada tafsiran yang dibuat oleh Tengku Zafrul, tetapi Amerika akan mentafsirkan sendiri. Kita akan akur, kita akan tunduk kepada tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh Amerika. Sebab perjanjian kita dengan Trump itu perjanjian negara kecil dengan negara kuasa dunia, maka tentulah siapa yang paling dominan? Maka yang dominan adalah Amerika. Maka kita akan diheret kepada menerima tafsiran yang dibuat oleh Amerika. Bukan kita boleh menundukkan Amerika dengan tafsiran Tengku Zafrul. Dan sekiranya berlaku lagi tidak kesihatan itu, maka Amerika boleh membawa perkara itu ke lebih tinggi lagi, iaitu kepada Mahkamah Antarabangsa. Mahkamah Antarabangsa akan mentafsirkannya. Kita mampu tak menghadapi suasana sebegitu? Sebab itu saya mengatakan Tengku Zafrul, macam mana pun dia berhari-hari menafsirkan, bagi saya Tengku Zafrul bukan orang yang berotoriti untuk memuktamadkan tentang istilah-istilah dalam perjanjian tersebut. Bagi saya tafsiran-tafsiran Tengku Zafrul itu tak lebih daripada untuk merasionalkan kenapa Perdana Menteri menandatangani perjanjian itu. Itu saja. Yang ketiganya, saya nak sebut tentang 60 hari, 180 hari. Saya membaca, saya dapatkan pandangan, saya faham 60 hari ini iaitu kita diberikan kuasa untuk kita mengubah suai perjanjian itu mengikut kehendak-kehendak kita supaya selaras dengan roh perjanjian itu, timbal balas. Kita ada untung yang sama dengan Amerika juga untung yang sama. Bukannya untung berat sebelah. Itulah dia 60 hari. Tetapi kalau kita gagal untuk membuat penyelarasan itu dalam tempoh 60 hari ini, kita gagal. Banyak kekangan dia. Kekangan dengan kuasa yang di Tuan Agong, kekangan dengan raja-raja di sultan di negeri-negeri, kekangan dengan JLC, peraturan JLC yang ada, kekangan dengan perjanjian-perjanjian yang sedia ada dengan negara-negara luar. Mungkin kita sukar
sukar nak buatnya, maka mungkin berlalulah 60 hari itu. Maka kita pun katalah Datuk Syed Anwar bersetuju bawanya ke Parlimen, kemudian Parlimen bersetuju untuk membatalkannya. Apabila kita hendak membatalkannya dan Datuk Syed Anwar bersetuju untuk membatalkannya, maka kita ada tempoh 180 hari baru dilayan, dijawab tentang pembatalan kita tersebut. Persoalan saya, tidakkah perkara-perkara yang akan berlaku dalam tempoh 180 hari ini akan mencabar kedaulatan negara kita, seperti mana yang disebut oleh Tun Mahathir Mohamad, akan melemahkan hak kebebasan kemerdekaan negara kita. Jadi kita bimbangnya ini 180 hari, banyak masa, lama, dan banyak perkara boleh berlaku. Tidakkah ia nanti akan banyak cabaran-cabaran yang akan menjurus kepada melanggar kedaulatan negara dan melemahkan kebebasan kita sebagai negara yang merdeka? Satu persoalan yang saya lontarkan yang perlu direnung bersama. Dan saya sebagai Presiden Berjasa ingin memberikan pandangan. Saya nak bawa penyelesaian dari sudut neraca syarak, dari sudut timbang tara dua kemudaratan. Bila isu ini berlaku, kalau nak dibatalkan, dia ada kesan kepada Perdana Menteri kita dan ada kesan kepada negara kita. Perjanjian ini memberi kesan. Kesan kepada PMX dan kesan mudarat kepada kedaulatan negara kita yang akan longgar dan kebebasan kemerdekaan kita menjadi lemah. Dua-dua ini ada kemudaratan dia. Apabila kita timbang menurut neraca syarak, akhafu ala daruraini, maknanya manakah mudarat yang paling ringan antara mudarat kepada Perdana Menteri supaya dia undur sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berundur diri sebagai Perdana Menteri sebab bertanggungjawab di atas perjanjian perdagangan yang telah pun dia sign. Maka ada mudarat dia? Ya, ada mudarat dia. Yang keduanya mudarat kalau kita teruskan juga PM tetap PM Datuk Syed Anwar dan teruskan juga perjanjian itu, maka akan berlaku pencerobohan kepada kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara kita menjadi longgar. Kemerdekaan negara kita ini akan lemah mengikut apa yang disampaikan oleh Tun Mahathir Mohamad. Itu juga mudarat yang kedua. Antara dua mudarat ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM undur diri demi negara dengan mudarat kedaulatan kita menjadi lemah, maka dua-dua ini kita timbang. Mana lebih ringan mudarat dia? Bagi Berjasa melihat lebih ringan mudaratnya Datuk Seri Anwar Ibrahim undur diri. Bertanggungjawablah di atas kesalahannya, kesilapannya mengheret negara sehingga tercabar kedaulatan negara, tercabarnya kemerdekaan negara kita ini, terancamnya dalam banyak faktor-faktor yang lain akan turut sama nanti. Maka bagi saya, kita kena mengambil mudarat yang ringan, iaitu apa dia? Datuk Seri Anwar Ibrahim hendaklah undur diri, melepaskan jawatannya daripada Perdana Menteri supaya negara selamat. Kalau tidak, kita akan menanggung mudarat yang lebih besar lagi, negara menanggungnya. Jadi biarlah individu menanggung mudarat daripada negara menanggung mudarat. Saya mencadangkan supaya Datuk Seri Ibrahim undur diri. Inilah mudarat yang paling ringan perlu kita ambil buat masa sekarang bagi penyelesaian bahayanya negara ini dalam perjanjian perdagangan Amerika Syarikat dengan Malaysia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri kita dengan Trump baru-baru ini. Ini pandangan Berjasa.